mati. Orang tak peduli. Tak peduli, ini kesal dia. Sebab itu anjuran agama yang kita baca pada malam ini, kita dengar sama-sama, hendaklah kita hidup, lazimkan diri kita berjemaah. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu kepada kita, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Inilah manusia terbaik. Bukan duk kita duk sorang, tak campur dengan orang. Yang tu terbaik. Tidak. Ya. Sebab tu ada orang dahulu. Dia duduk jauh daripada orang. Dia pergi di tengah-tengah satu tempat. Dia tengok ada mata air mengalir. Dia seronok. Dia pun bernekat. Oh, dia kata kalau macam ni seronok duduk kat sini. Tak nak campur dengan orang. Pasal apa ada air mata air dah. Kalau negara Arab ni, tempat air ni sangat suka. Dia jumpa tempat ni, dia kira nak duduk situ, nak campur dengan orang. Maknanya kalau tak campur dengan orang, tak ada gangguan lah, kurang gangguan. Campur dengan orang ni masalah banyak. Makin ramai manusia, makin banyak masalah. Tetapi, jikalau seseorang itu beribadat bersendirian, tidak campur dengan orang, 70 tahun. Beramal dia 70 tahun tuan. Lebih baik daripada satu hari dia melayan, dia sabar kerenuh dengan orang. Maknanya satu hari dia bersama dengan masyarakat, menghadapi kerenuh masyarakat itu, lebih baik daripada dia tinggal bersendirian beramal selama 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun, banding dengan satu hari orang dalam masyarakat, dia menanggung segala macam bebanan tekanan, tapi dia sabar. Hidup dia dalam masyarakat, berjemaah dia. Maka lebih baik orang ni satu hari daripada 70 tahun orang tu beramal bersedia, tak campur. Anda bayangkan? Mana hidup kita mesti berjemaah. Islam ni disebarkan kepada masyarakat awam, kepada masyarakat umum. Bukan sembunyi-sembunyi, tidak. Sebab itu, di sini kita perlu kepada hidup berjemaah. Karena apa yang kita tidak suka dalam berjemaah dan taat, lebih baik daripada apa yang kamu suka bila dalam keadaan bercerai-berai.